Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. So kembali lagi di Mechanic Transmission. Hari ini kita ada model BMW F10 520D. So ini model diesel. Owner komplain ada jerking sewaktu memandu. So kita dah diagnose, daripada scan tu kita check tak ada keluar apa-apa fault code. So bila tak ada apa-apa fault code ni, kita akan proceed pada next step lah. Jadi next step, technician akan check condition minyak gearbox. Bila technician dah tadah minyak gearbox, kemudian buka oil pan bawah, ada habuk besi. Bila ada habuk besi dalam minyak gearbox, itu petanda mechanical dalam gearbox ada kesan makan ataupun ada masalah lah. So bila terjadi isu macam ni, kita kena buat apa? Untuk isu macam ni, ada dua pilihan. Sama ada jika berkemampuan, ada bajet lebih, kita proceed dengan overhaul. Tapi untuk second option, kita suggest buat full major service, iaitu tukar minyak, tukar filter dan juga masukkan treatment. Seperti tuan-tuan dan puan-puan maklum, dekat luar sana mungkin ada yang follow maintenance service untuk minyak gearbox ni pada setiap 40,000 km mileage ataupun 60,000 km mileage. Tapi di sini di Tasmatic Automotive kita memang recommend servis minyak gearbox pada 20,000 km mileage dan major service iaitu minyak dan filter setiap 40,000 km mileage. Itu saja perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kalau ingin buat repair, servis, aircon ataupun gearbox, boleh roja kami di Tasmatic Automotive. Kita beroperasi dari Sabtu hingga Khamis. Kami tutup hari Jumaat saja. Jangan lupa follow page Mechanic Transmission. Assalamualaikum.